Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cakap perbezaan antara beli kereta cash dengan beli kereta loan. Ini perbezaan harga. Ramai orang tanya, adakah perbezaan harga kalau kita beli kereta cash? Ada orang-orang yang nak beli cash, dia cakap, aku beli cash, takkan tak boleh dapat murah sikit? Okay, macam ni harga kereta on the road sama je. Kalau kereta baru di seluruh Malaysia, semua sama je harga kereta on the road. Cumanya kalau kita beli cash tu, untungnya kita tak kena interest. Kalau kita beli loan dengan bank, kalau loan berapa tahun, 8 tahun, 9 tahun loan, sepanjang 8-9 tahun tu dia ada interest dia. So kalau kita beli cash, setakat harga on the road tu je lah. Tak adalah macam beli motor. Diorang cakap kalau beli motor, kalau beli cash dapat harga lebih murah. Itu saya tak pasti lah. Tapi kalau beli kereta baru lah, terutamanya kereta baru sebab saya jual kereta baru, memang tak ada diskaun cash. So beli cash ke beli hutang ke, harga sama. Cumanya untung beli cash tak kena interest. Alright, semoga bermanfaat. Bye.